Ramai yang terkejut hari ini harga emas naik mendadak ke paras yang tertinggi dalam sejarah iaitu RM500 untuk 1 gram. Kiranya betul lah 10 hari lepas ada berita yang menyatakan harga emas bakal naik dalam jangka masa terdekat RM500. Jadi hari ini 12 hari bulan dah menjadi kenyataan harga emas dah cecah RM500 untuk 1 gram. Bila saya tengok harga emas hari ini, saya teringat waktu mula-mula saya buat simpanan emas 4 tahun lepas iaitu tahun 2021. Waktu tu harga emas baru RM265 untuk 1 gram. Waktu tu saya rasa harga emas mahal dah. Tapi dari tahun ke tahun saya tengok harga emas ni semakin meningkat. Dan yang paling menyedihkan tuan-puan, harga emas RM265 tu dah takkan berulang dah. Memang akan jadi sejarah sahaja. Tuan-puan yang tengok video saya ni, yang masih belum lagi buat simpanan emas dan masih ragu-ragu lagi nak tambah simpanan emas sebab tengok harga emas terlalu tinggi, tuan-puan kena ingat, harga emas yang tuan-puan anggap mahal hari ini akan menjadi murah 3-4 tahun akan datang. Mungkin akan datang harga emas untuk 1 gram dah cecah RM700, RM800. Waktu tu confirm tuan-puan akan menyesal sebab tak mula buat simpanan emas banyak-banyak waktu harga emas RM500 ni. Sebab itulah tuan-puan, mentor saya selalu pesan, kalau kita nak buat simpanan emas ni, jangan tengok pada harga, kita fokus kepada penambahan gram emas kita setiap bulan. Walaupun nanti harga emas naik ke paras RM1,000 untuk 1 gram sekalipun, ianya tak memberi apa-apa makna untuk mereka yang masih belum buat simpanan emas walaupun 1 gram. Jadi kalau tuan-puan berminat nak mulakan buat simpanan emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh isi bet biru dekat bawah ataupun boleh rujuk pin video dekat profil saya.